Satu video yang tular di TikTok baru-baru ini buat ramai rasa sebab apabila pelakon dan penyampai radio Ajak dilihat melawat pelawak veteran Saleh Yaakob. Dalam video tersebut, Ajak berkongsi keadaan terkini Saleh yang dikatakan sudah tidak lagi sekuat dulu untuk berjalan. Menurut Ajak, Saleh sendiri mengadu kakinya semakin lemah dan kini hanya mampu berjalan dalam jarak dekat saja. Apa yang lebih menyentuh hati, Ajak menjelaskan kehadirannya bukan atas nama mana-mana pertubuhan atau yayasan, tapi hadir sebagai seorang sahabat yang datang untuk bertanya khabar. Perkongsian itu kemudian bertambah sayu apabila Saleh sendiri mengakui sejak kesihatannya semakin merosot, dia kini lebih banyak memikirkan tentang kematian. Katanya, dalam keadaan sering sakit, dia memilih untuk menerima segala ketentuan hidup dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Luahan itu buat ramai netizen tersentuh, lebih-lebih lagi mengenangkan Saleh pernah menjadi antara insan yang banyak menceriakan rakyat Malaysia suatu ketika dahulu. Ruangan komen juga dipenuhi doa daripada orang ramai yang berharap agar kesihatan Saleh kembali pulih. Ramai turut meluahkan rasa rindu untuk melihat wajah dan gelak tawanya kembali menghiasi televisyen seperti dulu. Kadang-kadang, bila melihat insan yang pernah buat kita ketawa kini sedang melawan sakit, hati memang susah untuk tak rasa sebat. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.